Assalamualaikum. Kali ni Cik Ani nak kongsi cara Cik Ani masak ikan siakap lemon. Ikan siakap kukus lemon ataupun steam lemon. Macam tu. Jom. Benda mudah aja. Ini untuk juadah malam ke, tengah hari ke, petang ke, boleh aja, tak kira masa. Janji bawa lapar jalan. Okey? Jom Cik Ani kongsikan. Masakan ni kita tak ada sukat-sukat je. Kita main masuk aja. Janji cukup rasa. Okey. Ni Cik Ani ada ikan siakap ni dah siap bersih dah ya. Kita kelar-kelarkan badannya macam ni, nampak. Taruhkan garam. Kita letak dekat tray kita ni. Ni dia. Lepas tu kita masukkan ni akar ketumbar dan daun ketumbar. Kita masuk dalam perut dia. Masuk dalam perut dia ni. Serai. Okey, tak kiri kanan. Ni bawang merah, bawang putih pun masuk dalam perut dia. Sumbatkan je. Ni bawang kecil ya, bawang merah kecil. Okey, yang lain ni cili. Kita potong halus-halus macam ni ataupun nak cincang pun boleh. Ni bawang putih pun kita cincang dan bawang besar kita potong dadu. Ini lambak aja. Ni sebagai kuah dia, masukkan sedikit air. Ni tepung jagung. Ni perahan jus lemon. Kita masukkan sos ikan agak-agak dalam 1 sudu makan. Sebab ikan tadi kita dah masukkan garam. Okey, dah siap. Kita tuang je ke sini. Ni buah tomato. Bagi dia masam-masam. Ni kuah dia sikit, nanti kita kukus. Kuah dia akan bertambah ya, sebab daripada air wap tadi. Kita kukus ikan ni sehingga masak. Okey, dah pun masak. Bolehlah kita letakkan lemon sini, potongan lemon. Taburkan daun. Okey, siap. Okey, ikan kita dah pun masak. Apa lagi? Jom kita jamu selera. Ni dia. Isi dia. Kuah dia. Dan kita makan. Ini kalau demam-demam, makan lauk macam ni, dia ada masa-masa manis-manis daripada bawang. Memang cepat segar. Okey. Selamat mencuba ya.